Assalamualaikum, saya Syafiq. Hari ni kita ada nak review kereta permainan T20. Dulu ni, sekarang ni dia. Kereta ni dia mari dengan full standard. Ni customer kita pre-order. Dia mari dengan kereta full standard Jimny tu. Supaya ramai-ramai kita tengok orang beli tu. Spek Jepun tu. Dia mari dengan grade net mileage baru 1000 lebih. Asal customer ni nak ambil Jimny LB tu. Jimny LB. Dia betul buat lah, original lah. Tapi dia mari fikir balik. Lepas tu ramai sangat dah pakai bakar. Jadi, dia suruh saya ambil hot kereta standard. Dia suruh convert butir Brabus. Untuk buat Jimny standard suruh jadi Brabus ni memang makan masa dengan modal. Sebab nak buat sebutir ni walaupun kecil tu nampak pun Jimny dah nampak pun Brabus. Okay, kita start review dari atas bagi dia atas ni bumbung memang body ni original Jimny. Kita tambah dengan lampu Brabus G-Wagon macam Mercedes bakar dia kita turun ke bonnet ni siap scoop ni kalau tengok kopi 1A1 Brabus. Ambil dia pun B Brabus. Untuk Jimny kita kena tukar depan ni semua full. Grey, lampu, bumper, fender memang kita kena tukar. Sebabnya fender Jimny tu dia bukan segi naduk atas. Dia mari segi naduk atas sebab kita nak suruh kopi sebutir G-Wagon. Lepas tu dia mari dengan white body, magak kalau kelihatan panggil magak. Magak dia ni lebar sikit daripada hot Jimny asal. Dia mari dengan lampu, siap dengan ada daylight apa. Lepas tu kita pergi ke CC dah. Kita boleh mari tengok ke CC tepi ni. Side mirror pun kita tukar juga side mirror. Side mirror G-Wagon Brabus. Ni memang kopi 1A1. Patut paling special dia sekali yang kereta ni ring. Ring ni memang kita ubah ring Brabus sungguh. Sebabnya nak suruh nampak full original Brabus. Ring ni carbon fiber. Harga tu tak ayak lah harga. Harga tu memang jerit sikit lah. Ya ring Porsche custom Brabus untuk Jimny. Harga ring saja 11,000. Tidak termasuk tayar. Lepas tu kita mari ke tepi. Set step pun kita tukar. Set step G-Wagon lah. Memang custom untuk Jimny lah. Lepas tu kalau kita buka pintu, dia ada welcome light. Kalau malam ke apa tu memang comel. Lepas tu spoiler. Ni pun spoiler G-Wagon Brabus. Lepas tu kita mari ke belakang. Ke belakang ni tak banyak mana lah kita tukar. Spoiler, bumper dengan apa lah untuk belakang. Untuk convert jadi G-Wagon. Ni cover pun sekali dah. Untuk kos body kit saja ni total dia semua habis dalam 25,000 siap cap. Untuk body kit Brabus convert masuk di Jimny. Ni untuk dari segi dalaman Dari segi dalaman ni kalau ikut owner tu dia nak buat semua untuk Brabus lah. Warna orange sepatutnya. Tapi bagi fikir balik untuk kereta grade net A mileage bagi 1000. Dalam tu tak jejah lagi. Jadi saya pula nak buat. Sebab kalau nak buat tu habis dalam 5,000 juga lah. Cuma kita tukar steering. Kita tukar steering Brabus. Dari segi dalaman ni Jimny ni dia simple. Ni pun 360 ni pun kita tukar dengan Android 13HC. Ni sebenarnya kalau kita nak undur ke apa kereta kan sebab belakang dia tak ada sensor ni Jimny ni. Dia bagi tak ada sensor. Kereta mahal pun sensor tak ada. Jadi kita ubah 360. Lepas tu dari segi dalaman ni Jimny ni dia simple. Sebab biasa kereta ni orang beli buat off-road. Memang golongan T20 yang main dia. Tapi untuk tahun 22 pening ni orang duk main dia convert G-Wagon atau Brabus. Dalaman dia simple, card holder pun tak ada. Ni macam kita tambah juga aksesori, armrest kita tambah. Lepas tu untuk letak kunci ni pun kita tambah. Memang Jimny ni memang banyak aksesori lah. Kalau beli dia jadi gila nak beli bagi aksesori ni. Untuk Jimny hot spec Jepun Recon ni dia lain sikit spec Malaysia. Dia ada keyless. Kalau model Malaysia tak ada keyless, semua kunci. Kalau model Jepun ni dia main keyless dengan Nigon ni. Kalau kita panggil ke apa? Nak tepuk rig dig. Ni ada special dia untuk Jimny spec Jepun. Lepas tu suspension dia ni pun kita tukar tu. Sebab kalau naik hot standard tu dengan ring 19HC tu dia jadi macam goget sikit. Ni kita tukar absorber proof fender dengan spring asal. Kalau untuk main atas jalan ni tukar absorber saja pun okey dah performance dia. Kalau untuk main off-road tu dia tukar siap spring lah. Untuk proses kereta ni dia sebenarnya panjang, banyak nak hurai lah, tapi dia kecil jadi sikit. Jadi pendek. Bagi siapa-siapa hak berminat nak cari Jimny boleh pre-order dengan kita lah. Boleh pre-order kalau contoh nak Jimny standard nak buat gini pun boleh harap begitu macam motor Recon kita akan buat siap. Macam hot customer ni dia mari ambil siap dah linen lah. Kalau macam contoh customer ada hot knock hello saya ambil hello kita pre-order siapa tu kita buat tu convert. Lepas tu dari segi kos dia tu kalau nak siap sekali dengan ring 19 inci Brabus ni habis dalam 40,000 lah. 40,000 siap cap. Tu saya kata kereta ni permainan
20. Tahun 2020 ni, permainan T20, Jimny convert Brabus atau G-Wagon. Lepas tu sah lagi trademark dia untuk kereta ni. Boleh tengok stiker belakang. Is a toy ya. Ini memang permainan lah. Permainan orang-orang kaya. Ni pun memang trademark dia dah. Is a toy.